Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama murid-murid pada hari ini iaitu Ustazah Salwani binti Abu Seman. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama belajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Adakah murid-murid semua sudah bersedia? Mari kita belajar bersama-sama. Baiklah, tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan bidang ibadah iaitu mari bersuci. Sebelum itu, mari kita sama-sama menonton satu video yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita tengok. Semua dah tengok kan video tadi? Apa yang murid-murid nampak dalam video tersebut? Ya, ada seorang pemuda yang terkejut melihat kasutnya telah dijilat oleh seekor anjing. Dan pemuda ini tahu yang air liur anjing ini tergolong dalam golongan najis yang berat, iaitu najis mughallazah. Jadi, dia perlu mencucikan kasutnya dengan menggunakan kaedah bagaimana cara menyucikan kasut yang terkena najis mughallazah. Okey, baiklah. Sebelum itu, jom kita kenali dan faham dulu apa itu najis. Pengertian najis. Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti tahi dan darah. Okey, baiklah. Murid-murid dah faham kan apa itu pengertian najis? Okey, sekarang kita tengok pula jenis-jenis najis. Baik, najis terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawassithah, dan yang ketiga, najis mughallazah. Okey, baiklah. Mari kita lihat satu persatu jenis-jenis najis. Baik, najis yang pertama iaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Baiklah, najis yang kedua adalah najis mutawassithah, iaitu najis selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Maksudnya dekat sini, najis mutawassithah ini adalah selain daripada najis mughallazah dan juga mukhaffafah, ianya adalah najis mutawassithah. Okey, seterusnya najis yang ketiga iaitu najis mughallazah. Najis ini adalah najis yang paling berat, iaitu semua golongan daripada anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contohnya air kencing babi ataupun anjing, air liur dan darah kedua-duanya. Okey, baiklah. Jom kita tengok pula bagaimana cara untuk membersihkan najis-najis ini. Terdapat 3 jenis najis. Oleh itu, cara untuk membersihkan ketiga-tiga najis ini juga adalah berbeza. Baiklah. Najis yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan.
hanya terdapat satu jenis sahaja najis ini, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah dan hanya minum susu ibunya sahaja. Jadi, cara untuk membersihkannya hanya sekadar merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Okey, seterusnya untuk najis mutawassithah pula ada 2 cara untuk membersihkan najis. Baik, najis mutawassithah ini adalah najis yang sederhana. Okey, yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Maksudnya, kena buang dulu najis kalau terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Kemudian, dah selesai buang najis, kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan bau, warna dan rasa pada tempat yang terkena najis. Okey, baiklah. Seterusnya, cara untuk membersihkan najis mughallazah. Yang pertama, seperti biasa, kita perlu hilangkan dulu najis yang terkena pada badan, pakaian ataupun tempat. Okey, kemudian yang kedua, kita perlu basuh dengan air tanah sebanyak 1 kali. Dan yang ketiga, kita perlu basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali sehingga hilang bau, warna dan rasa. Semua dah faham kan bagaimana cara kita untuk membersihkan ketiga-tiga jenis najis tersebut? Okey, baiklah. Sebelum itu, jom kita ulang kaji sedikit jenis-jenis air mutlak yang boleh kita gunakan untuk menyucikan. Baiklah, yang pertama, air laut. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air hujan. Dan yang keempat, salji. Yang kelima, air perigi. Dan yang keenam, air mata air. Dan yang ketujuh, air embun. Terdapat 7 jenis air mutlak yang boleh kita gunakan untuk menyucikan. Baiklah, seterusnya kita tengok pula bagaimana cara kita untuk menjaga kesucian diri kita. Yang pertama, dengan bertayamum. Yang kedua, mandi wajib. Dan yang ketiga, berwuduk. Dan yang terakhir, beristinja. Baiklah, sekarang kita tengok pula bagaimana cara untuk kita menjaga kebersihan. Di sini, Ustazah letak 4 cara untuk kita menjaga kebersihan. Walaupun banyak lagi cara-cara yang lain yang boleh kita gunakan untuk menjaga kebersihan. Yang pertama, membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan kemas. Yang ketiga, membersihkan kawasan sekolah ataupun bilik darjah. Dan yang keempat, memakai kasut. Apa faedah ya kalau kita dapat menjaga kesucian diri? Kenapa penting untuk kita menjaga kesucian dan kebersihan diri kita? Yang pertama, menandakan kesempurnaan iman seseorang. Yang kedua, sentiasa sihat dan terhindar daripada sakit. Yang ketiga, ibadah yang kita laksanakan diterima dan mendapat pahala. Baiklah, sekarang jom kita uji minda sedikit berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini, iaitu mari bersuci. Baiklah, situasi yang pertama. Harun membasuh seluarnya yang dijilat anjing dengan sabun dan membilasnya 7 kali dengan air mutlak. Adakah betul cara Harun membasuh seluarnya? Ya, salah.
Kerana cara membersihkan najis mughallazah adalah dengan yang pertama, kita perlu buang najis terlebih dahulu. Yang kedua, kita perlu membasuh dengan air tanah sebanyak 1 kali. Dan yang ketiga, baru kita bersihkan dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Okey, situasi yang kedua. Jom sama-sama kita fikirkan. Humairah merenjiskan telekungnya yang terkena darah dengan air mutlak lalu mengeringkannya. Betul ke cara Humairah membasuh telekungnya? Ya, salah. Kerana darah tergolong dalam najis yang mutawassitah. Jadi, cara membersihkannya adalah dengan yang pertama, perlu buang dulu najis dan yang kedua, kita perlu membasuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa. Baiklah, situasi yang ketiga. Abdul Rahman membasuh pakaian yang terkena air kencing adik perempuannya yang berusia 1 tahun dengan air hingga bersih. Adiknya hanya minum susu ibunya sahaja. Apakah betul tindakan Abdul Rahman? Ya, betul. Air kencing adik perempuannya itu tergolong dalam najis mutawassitah. Jadi, dia perlu membersihkan dengan air mutlak. Baiklah, setakat itu saja penerangan dan perkongsian Ustazah berkaitan dengan tajuk Mari Bersuci. Semoga dengan apa yang dikongsikan oleh Ustazah dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.